untuk sukan sekolah SMP Taman Jaafar. Pada pagi ini kita bermula pada pukul 8.30 dengan lompat jauh 100 meter dan di hujung sana ialah lontar peluru. Baiklah, kami menjaga tugasan 100 meter pada hari ini. Pencapaian yang belajar pada hari ini agak merangsangkanlah. Ada pelajar yang dapat mengisi markah dan juga masa yang telah ditetapkan, tadi ada diucapkan. Pertandingannya berjalan lancar. Penyertaan pun baik daripada kali ini adalah Rumah Syabanai Rumah Biru. Penyertaan menggalakkanlah sila hadir ke sekolah untuk menyertai menyumbang satu mata sekurang-kurangnya dalam acara lontar peluru sementara ini. Pelajar memang cuba lontar dengan baik. Walaupun kita tak tahu, tapi kita mesti cuba lontar untuk dapatkan markah bagi rumah masing-masing. Tahniahlah kepada semua murid yang menyertai skandara pada hari ini. Semua murid pastikan bersemangat, ada semangat pasukan untuk memasukkan masing-masing lah terutamanya. Okay, kalau tak terlibat dalam mana-mana acara, pastikan anda memberikan sokongan padu kepada semua ahli pasukan anda. Pertama sekali tahniah kepada semua guru atas kemanjuran sukan tarik kita pada tahun ini. Saya harapkan kita dapat mencongkir bakat-bakat baru dalam sukan sekolah kita. Okey, saya berharap sukan tarik kita pada berjalan dengan lancar, semuanya teratur dan tanpa ada sebarang masalah yang timbul. InsyaAllah ta'ala.